Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimulakan seluruh ahli jurukuasa masjid, ahli jurukuasa Qaryah Masjid Dargah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat iman, Islam, kehidupan, kesihatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan kita, kitab Kifayatul Muqtadi. Kita berhenti hari itu sifat basar ataupun sifat kalam. Ada tanda tak? Basar atau kalam? Ada orang yang tanda tak? Basar. Baik. Muka surat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ke-12. Apa kita bincang? Sifat ketuhanan yang wajib kita kena belajar, wajib kena tahu dalil, wajib beriman. Jadi sifat ketuhanan yang wajib dipelajari kita dah bincang dah satu persatu. Malam ni sifat yang ke-12. 7 pada bawah. Baik. Bab basar jugalah. Muka surat 22 baris yang ke-7 daripada bawah. Maka melihat dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada. Apa perbincangan kita? Basar. Terjemah kepada bahasa Melayu, pelihat. Macam mana kita nak beriman? Sifat basar Allah Ta'ala tu wajib tiap-tiap kita yakin dalam hati. Di diri Allah Ta'ala ada sifat basar, pelihat. Sifat basar Allah sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal, tak binasa. Tu kita kena yakin dalam hati. Itu cara beriman. Ada di diri Allah Ta'ala basar tu. Basar Allah Ta'ala sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Apa tugas basar? Melihat. Dengan basar, sifat pelihat, Allah dapat melihat. Tak sama dengan kita. Baik. Sambung daripada itulah, maka melihat. Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihat. Allah melihat dengan sifat basar. Dan nyata bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lihat dengan nyata. Allah Ta'ala ada sifat basar yang khadim, sempurna, tak sama dengan makhluk, kekal. Maka Allah melihat. Lihat tu bukan macam kita. Maka melihat dan nyata baginya, bagi Allah Ta'ala itu akan sekalian perkara yang ada, semua Allah Ta'ala lihat. Inilah kalau kita belajar kitab yang Tok Guru dulu ajar, takluk basar, takluk inkishaf. Apa dia takluk basar? Tugas sifat basar tu takluk, tugasnya inkishaf, yakni
lihat dengan nyata. Macam mana maksud lihat dengan nyata? Allah Ta'ala lihat dengan jelas, tepat, clear, tidak ada kesamaran bagi basar Allah Ta'ala itu. Clear semua, tidak ada syarat. Kita ni lihat makhluk ni, baharu ni, kita lihat yang penuh kekurangan, naqais. Kita nampak hak depan, hak belakang tak nampak. Kita nampak benda yang tidak ada dinding. Kalau benda tu ada hijab, terdinding, terhalang, kita tak nampak. Kita nampak hak depan kita ni, hak belakang kita ni, dinding belah sana ni, belah sana kita tak nampak, kerana terhijab, terdinding. Allah Ta'ala tidak ada hijab, tidak ada penglihatan. Allah Ta'ala tu melihat dengan nyata. Adapun kita tak, terbatas. Kita nampak hak depan, hak belakang tak nampak, dengan syarat benda tu tak terdinding. Kalau terdinding, hak balik sana dinding tu kita tak nampak. Itu pun kita lihat ni kena ada cahaya. Kalau gelap, tak ada cahaya, tak nampak. Kalau cahaya lebih sangat pun kita tak nampak. Spotlight suluh mata kita, kita tak nampak. Terlampau lebih cahaya, tak boleh nampak. Jadi kita ni lihat makhluk ni, lihat dengan kekurangan, naqais. Subhanallah, Allah bukan begitu. Allah lihat semua perkara yang ada ni dengan nyata, dengan inkishaf, nyata, terang, clear, tepat. Walaupun jauh, walaupun benda tu tak ada cahaya. Contoh, semut hitam di atas batu berwarna hitam di waktu malam yang tidak ada cahaya bulan, Allah tetap melihat. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala lihat dengan inkishaf, nyata. Kita tak melihat dengan inkishaf. Kita tak melihat sesuatu dengan nyata. Kadang-kadang benda hak nampak jelas-jelas pun kadang-kadang kita tak nampak. Contoh, kadang-kadang orang tua-tua dia berjalan-jalan, pintu cermin tu dia belah ke tegang. Tu dia buh lain, buh corak-corak kat pintu. Pasal apa? Supaya beza, supaya dapat beza. Oh, ni pintu. Tapi kalau tak buh garis, tak bubuh corak, kadang-kadang belah sampai kocok pintu ke tegang. Tu benda hak nampak, kadang-kadang kabur. Kerana penglihatan kita naqais, kurang, terbatas. Adapun penglihatan Allah Ta'ala dengan basar yang sempurna itu melihat sesuatu dengan nyata. Nyata. Itu maksud dia. Maka melihat dan nyata bagi Allah Ta'ala itu sekalian perkara yang ada, yang qadim itu. Allah tengok, Allah lihat semua benda yang ada yang qadim, yang berkait dengan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lihat pada azali. Dan dengan jalan sifat basar itulah dikatakan Allah Ta'ala lihat benda qadim, ta'luq basar, tugas sifat pelihat, tanjizi qadim yang Allah Ta'ala lihat pada masa azali. Sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala lihat dah. Itu yang pertama. Dan melihat dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada, yang baharu. Semua makhluk hak baharu ni Allah lihat dengan jalan sifat basar. Walaupun benda tu kecil, halus, Allah Ta'ala tetap melihat dengan sempurna. Kerana apa? Kerana sifat basar Allah Ta'ala, basar yang kamal, sempurna. Allah Ta'ala lihat sesuatu itu dengan sempurna, terang, nyata, clear, tepat, jelas, tidak ada kesamaran penglihatan Allah Ta'ala itu.
Kita nak tengok kuman kena teropong. Kalau orang mata kita kembang, rabun dekat, kita kena pakai kantar bagi besar tulisan tu. Walaupun tulisan tu besar, tapi kita kena pakai kantar. Pasal apa? Rabun dekat. Nah, begitu juga rabun jauh. Kalau rabun jauh, tengok dekat tak kena pakai spek. Nak tengok hak jauh kena pakai. Kalau tak silau, tak nampak. Tu penglihatan kita ni naqais, kurang. Adapun basar Allah sempurna. Allah lihat sesuatu dengan jelas. Sama ada benda hak jauh ke, hak dekat ke, hak besar ke, hak kecil ke, Allah Ta'ala lihat dengan nyata. Kita kadang-kadang kalau benda tu terlampau dekat, kita tak nampak. Contoh, kita nak pergi kereta, line parking tu kerana dekat kita tak boleh nampak, kecuali kereta hak ada kamera. Kita boleh nampak line. Dia ada kamera, nak reverse kita nampak line dia. Tapi kalau tak ada kamera, kita tak nampak kerana terlampau dekat. Dia jauh sikit baru nampak clear semua. Itulah penglihatan kita ni terbatas, kurang, tak sempurnanya makhluk ni. Adapun basar Allah Ta'ala sempurna. Lihat sesuatu perkara yang ada tu, lihat dengan nyata. Kita bincang dah hari tu, Allah lihat semua benda ada. Benda ada ni boleh kita dapat dengan 5 panca indera. Yang pertama, yang dapat kita ni lihat seperti bentuk dan warna. Mimbar, kita nampak bentuk mimbar, warna dia koko. Tiang, kita nampak bentuk tiang, warnanya putih. Kita tengok kapet, bentuk dia ada garis-garis, ada corak-corak, warnanya hijau. Hak kita boleh lihat, tentu dah Allah lihat. Yang kedua, benda ada yang boleh didengar. Suara kipas, suara motor, suara kereta, suara angin, suara hujan, suara binatang. Suara ni benda ada. Kita tak boleh nampak suara, Allah Ta'ala lihat suara kita. Sains kata dapat dilihat gelombang bunyi itu. Gelombang bunyi dapat dilihat. As-saut qa'im bil hawa, suara menumpang pada udara. Suara ni dia ada gelombang dia. Kita bercakap, suara kita tumpang angin. Suara ni wujudi, ada. Sebab kita dengar. Maka suara ni sains kata dia ada gelombang. Allah lihat. Kita tak nampak suara. Yang boleh disentuh, sejuk, panas. Kita tak nampak sejuk, kita tak nampak, kita sentuh baru rasa. Allah lihat sejuk itu, panas itu ada, Allah lihat. Ayak panas, kita tengok kalau kita jerang ayak, dia jadi rawak, naik asap. Begitu juga sejuk, dia jadi asap. Kadang kalau lebih benda tu kita dapat lihat dengan asap dan seumpamanya, Allah lihat. Yang benda ada ni yang boleh dirasa, masin, masam, pedas, tawak, pahit, kelat, ada. Kita tak nampak manis, kita tak nampak masin, Allah lihat benda tu. Dan kalau kita ni mancuh ayak, contohnya kalau gula tu lebih, kita nampak pusing, rawak gula dalam ayak gula. Dia turun, kita buah ayak gula kan, dia turun dalam jam, dalam tempat kita mancuh ayak. Kerana gula tu terlampau pekat, manis tu. Allah lihat. Kita kadang-kadang tak nampak. Dan yang kelima, benda ada yang boleh disentuh, dirasa, disentuh. Kasar, lincin. Benda tu Allah lihat. Yang dapat didengar. Satu lagi yang dapat, benda ada ni yang kita boleh dapat dengan panca indera, dengan cara cium, bau wangi.
bau busuk bangkai, bau wangi minyak wangi. Kita tak nampak wangi, tapi wangi tu ada, Allah lihat. Semua ni kalau kita mengaji sains, benda yang ada dapat dilihat di dalam pembuktian ilmu saintis. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala maha sempurna penglihatannya, dapat melihat benda ada dengan nyata, dengan jelas, dengan terang, dengan tepat sesuatu perkara itu. Baik. Dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada, yang baharu, yang makhluk ni, dengan jalan sifat basar. Inilah dikatakan takluk tugas. Takluk tu tugas, tugas basar, tugas sifat pelihat, tanjizi hadis, yakni Allah melihat ketika benda baharu itu ada, bagi basar. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tiada ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan basar, iaitu buta. Subhanallah, Allah tidak buta. Itu kita duduk tasbih, Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, yakni maha suci daripada kekurangan, maha suci daripada sifat-sifat mustahil, maha suci daripada kekurangan. Yakni kekurangan tu memang tak ada pada mula-mula lagi, memang tak ada pada awal lagi, memang tak ada kekurangan di diri Allah. Subhanallah, maha suci Allah daripada tiap-tiap kekurangan. Hak kurang tu kita, hak tak sempurna tu kita. Kerana kita baharu, Allah sedia. Kita binasa, Allah kekal. Kita ni lekeh, Allah sempurna. Tu ulama kata, man arafa nafsahu, siapa yang kenal diri dia, faqad, maka mesti arafa rabbahu, dia mengenali Tuhannya. Kita kenal diri kita, kita baru, kita tak sempurna, kita lekeh. Maka Allah Ta'ala itu yang maha sempurna, yang maha termulia, terhebat, terkaya. Itulah Rabbil Alamin, yang ada sifat basar yang sempurna di diri Allah Ta'ala itu, tidak buta. Dalil atas yang demikian itu, Allah ada basar, pelihat, tak buta tu, mana bukti? Firman Allah Ta'ala, innahu bi'abdihi khabirun basir. Hanya sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap hambanya amat mengetahui, lagi pula amat melihat. Jadi Allah Ta'ala ada ilmu dan ada basar di diri Allah Ta'ala tu. Allah tahu kita, Allah lihat kita. Itulah peranan ilmu akidah, peranan ilmu tauhid. Kalau belajar betul-betul, kalau ikuti silibus yang ditetapkan oleh ulama, macam mana kena belajar, macam mana kita nak beriman, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita faham, yakin. Dengan keyakinan inilah yang dinamakan iman. Kalau kita ni betul-betul dalam hati kita diberi izin oleh Allah Ta'ala, yakin dengan benda ni, insya-Allah kita tahu innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala bi'abdihi, di atas tiap-tiap hambanya, khabirun, amat mengetahui, basir, khabirun basir, dan amat melihat. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu dengan sekalian hambanya amat mengetahui. Allah tahu semua kita, hak zahir, hak batin. Lagi pula amat melihat. Allah Ta'ala tengok kita, lihat kita sentiasa. Kalau ada penghayatan ni, insya-Allah tak, kita ni akan jadi hamba yang taat. Kita yakin Allah tahu, kita yakin Allah Ta'ala lihat. Insya-Allah duduk di mana pun kita ni hamba. Hak wajib kena buat, tak buat wajib qada. Hak haram kena tinggal. Kalau terbuat kena bertaubat. Pasal Allah tahu, Allah tengok kita.
Tu ada dalam kitab tasawuf, tok guru dia ada 3 anak murid yang tok guru dia sudi, yang tok guru dia test. Tok guru ni nak uji 3 murid dia. Dia bagi seorang seekor ayam, dia bagi pisau, dia kata hampa pergi sembelih ayam ni di tempat yang orang tak tengok hampa sembelih. Pakatlah 3 orang ni pergi cari tempat-tempat sunyi, 2 perak sembelih. Hak satu lagi mai tok guru. Tok guru tanya pasal apa tak sembelih? Dia kata tak ada satu tempat hak yang tak dilihat. Semua Allah Ta'ala melihat kita. Maka tok guru dia kata, hak yang seorang ni lulus, faham elok mengaji. Hak 2 orang lagi ni belum sampai, kena mengaji lagi. Kalau ada penghayatan iman macam tu, insya-Allah selamat. Yakin Allah tahu kita, Allah lihat kita. Dengan 2 penghayatan ni, insya-Allah kita akan jadi hamba Allah Ta'ala. Duduk di mana pun, kita akan kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah, kena tinggal apa yang dilarang. Sebab kita tahu Allah Ta'ala tu tahu dengan ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Allah lihat kita dengan basar Allah Ta'ala yang sempurna. Semuanya tak boleh kita lindung, tak boleh kita sembunyi daripada Allah Ta'ala. Walau kita duduk seorang-seorang dalam bilik, Allah Ta'ala tahu, Allah lihat kita. Walaupun kita duduk di mana sekalipun orang tak ada, tetap Allah Ta'ala tahu dan melihat kita sebagai hambanya. Ni mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi iman kepada kita, tetapkan iman, dan sentiasa nur iman itu hidup di dalam hati kita. Maka dengan cara itulah mudah-mudahan kita ni sentiasa berada di dalam pimpinan, di dalam taufik, di dalam rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, supaya kita ni sentiasa jadi hamba Allah Ta'ala yang taat. Mudah-mudahan. Kalau tak ada hak ni, na'udzubillah, bahaya. Baik. Atau dalil atas yang demikian itu, Allah Ta'ala dah basar pelihat, tak buta tu. Baharu alam ini berubah alam ni. Tadi siang lah malam Allah ubah, bukan boleh jadi sendiri. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan alam mesti sempurna. Rabbil Alamin, pencipta sekalian alam ni mesti sempurna. Kalau lekeh buta, lekeh. Kalau lekeh sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk tak sempurna. Kalau tak sempurna tak boleh ada alam. Kalau Allah Ta'ala tak ada basar, tak ada pelihat, kalau Allah buta, lekeh. Kalau tak sempurna macam kita makhluk. Kalau macam kita makhluk tak sempurna, tak akan ada alam ni. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak buta. Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin, Tuhan pencipta, pentadbir sekalian alam, bersifat dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Itulah Allah Ta'ala yang wajib kita kena beriman. Ayat yang lain, wa huwas sami'ul basir, wa huwa, dan dialah Allah Ta'ala sami'ul basir, yang maha sami'ul basir, yang maha mendengar, lagi pula yang maha melihat. Allah dengar dengan sifat pendengar, Allah lihat dengan sifat pelihat yang sempurna itu. Allah tak buta. Allah Ta'ala tak buta. Habis itu. Ke-13, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah, mesti bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam. Artinya arti kalam berkata-kata atau perkata. Yang tepat kita terjemah kalam artinya sifat perkata, iaitu kalam tu, sifat perkata Allah tu, satu sifat yang ada. Ini cara kita beriman. Kita yakin dalam hati kita memang di diri Allah tu ada sifat kalam yang sempurna. Lagi khodim, sifat kalam Allah Ta'ala tu sedia, bukan baru, yang berdiri, yakni
yang ada kalam tu pada zat Allah Ta'ala. Sifat kata tu ada di diri Allah Ta'ala. Ini cara kita beriman. Yang pertama, kita kena yakin kalam ada di diri Allah. Kalam Allah sedia, kalam Allah sempurna, kalam Allah tidak sama dengan makhluk, kalam Allah kekal, tak binasa. Kalam Allah ada di diri Allah Ta'ala, kalam Allah sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, dan kekal di diri Allah Ta'ala itu. Kalam itu tak binasa. Tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat kalam Allah, siapa pun tak tahu. Allah saja tahu. Kalam sifat di diri Allah Ta'ala tu hanya Allah yang tahu. Orang lain siapa pun tak boleh tahu hakikat dia. Bukan kata hak Allah Ta'ala. Hakikat kalam kita yang baru pun kita tak tahu macam mana. Macam mana kalam kita? Mana tak tahu. Nah, ada kalam boleh cakap keluar suara. Kalau tak ada kalam baru, bisu. Ada gigi, ada lidah, ada mulut pun tak boleh cakap. Pasal tidak ada perkata. Macam mana sifat perkata kita? Tak tahu. Tapi duk di dalam anak hengkung kita. Kalau kita nganga, suluh dengan toslek. Toslek bahasa Kedah. Oh, kalau orang luar pada Kedah dia kata pelita picit. Nah, kita suluh dengan toslek. Nampak di hengkung kita ni tergantung. Dalam isi tu ada sifat kata. Kalau kita pedih hengkung, suara kita ganggu. Bunyi macam itik nila. Kalau lega elok, cakap elok balik. Macam mana kalam baru? Tak tahu. Hak kita pun kita tak tahu. Lebih lagi hak Tuhan. Wallahualam. Kita yakin sudah. Kalam di diri Allah ada. Kalam Allah sedia, bukan baru. Kalam Allah sempurna. Tak sama dengan kita dan kekal. Macam mana? Tidak dapat diketahui hakikatnya kalam Allah yang qadim. Tak tahu. Tapi macam tu. Tetapi walaupun kita tak tahu hakikat, tetap seperti yang tersebut. Memang ada kalam Allah Ta'ala yang sempurna, yang qadim itu di diri Allah. Hakikat dia siapa pun tak tahu. Jangan kata hak Allah Ta'ala, hak kita pun kita tak tahu macam mana. Baik. Dengan Allah bersifat dengan sifat itulah, sifat kata ia Allah tu boleh berkata-kata. Dengan sifat kata yang qadim, Allah berkata-kata, yakni bertitah. Allah bertitah, berfirman dengan sifat perkataannya yang qadim. Allah ada sifat kata, maka dapat berkata-kata, bertitah, berfirman. Nah, berkata-kata bahasa Melayu. Nah, bertitah bahasa Melayu. Berkata-kata, bertitah. Firman bahasa Turki. Bahasa Arab, qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Telah berfirman Allah Ta'ala. Kita terjemah qala Allah. Bahasa Melayu bertitah ataupun berkata-kata. Baik. Jadi Allah Ta'ala tu berkata-kata, yakni boleh memberi reti. Allah Ta'ala tidak aqimus solah, tunai olehmu akan sembahyang, wa atuz zakah, tunai olehmu akan zakat. Tu hak Allah suruh tu. Hak larang pula, la taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Faham tak? Faham. Kepada siapa yang faham tu? Kepada orang yang Allah Ta'ala nak bagi faham, faham. Kalau orang Arab pun, kalau Allah Ta'ala tak bagi faham, tak akan faham kalam Allah Ta'ala. Jadi kalam Allah boleh memberi faham, yakni kepada siapa yang Allah Ta'ala hidayat untuk memberi faham, dia akan faham. Walau Cina, walau Korea, walau India, walau siapa pun, kalau Allah Ta'ala nak bagi faham, akan faham kalam Allah itu. Tapi kalau Arab sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tak akan faham walaupun bahasa Arab. Na'udzubillah. Kita minta jauh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita,
Bagi taufik hidayah supaya kita dapat memahami akan titah-titah Allah Ta'ala itu. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah sifat perkata Allah yang qadim, ialah ia boleh. Dengan sifat inilah sifat perkata tu, ia Allah boleh berkata-kata, boleh bertitah, berfirman. Yakni bertitah tu, berkata-kata, berfirman tu, yakni boleh memberi reti dan faham. Dengan titah tu dapat kita faham, yakni kepada siapa-siapa yang ia Allah hendak memberi reti dan faham. Ini sekira-kira taufik Tuhan lah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi faham, dia dapat faham kalam itu. Tapi kalau tak faham juga. Kepada Allah Ta'ala nak bagi siapa faham, masuk dalam hati, faham. Tapi kalau tak dapat hidayat, tak akan faham. Macam mana? Contoh orang tua dulu, orang main rumah, anak lompat, wah, mak dia kata apa? Berhenti. Faham dah. Kalau nak faham tu faham, faham dah, isyarat. Tapi zaman lah ni larang 4 kali, berhentilah lompat lagi, berhentilah. Tak faham. Bukan tak faham, tak dengar. Itu contoh. Begitu juga bahasa Arab. Hak bahasa Arab sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak bagi faham, tak akan faham orang Arab itu. Tapi kalau sekiranya Allah bagi faham, faham dia. Masuk kepahaman itu dalam hati dia. Begitu. Jadi dengan sifat kata Allah boleh berkata-kata bertitah, maka dengan titahan itu dapat memberi faham kepada siapa yang Allah Ta'ala nak bagi faham. Inilah titahan Allah yang memberi faham itu. Dikatakan takluk tugas kalam sifat kata itu takluk dilalah. Takluk dilalah yakni tugas kalam, tugas memberi faham. Tugas titah Allah ni nak bagi faham. Aqimus solah, kena sembahyang. Wa atuz zakah, kena keluar zakat. La taqrabuz zina, jangan zina. Itu function, iaitu kegunaan daripada takluk tugas kalam tu untuk memberi faham kepada makhluk Allah Ta'ala. Aqimus solah. Itu contoh. Maka benda yang boleh bagi faham ni banyak. Di antaranya kalam, berkata-kata. Apa lagi boleh bagi faham? Selain berkata ni, banyak benda boleh bagi faham. Dilalatul kitabah, tulisan yang boleh memberi faham. Tulisan yang boleh memberi faham. Tok Guru mati lama, tahun 2008. Tok Uji Bakar, hak karang kita baca ni, tapi dia tulis, kita boleh faham. Ini orang panggil dilalatul kalam. Tulisan boleh memberi faham. Alhamdulillah. Walaupun Tuan Guru dah meninggal tahun 2008, dikebumikan di kampung Bandar Hilesik, tapi kita baca malam ni di derga tulisan dia, dapat kita faham. Ini orang panggil dilalatul kitabah, tulisan yang boleh memberi faham. Salim cakap, tulisan boleh memberi faham. Apa dia lagi? Dilalatul isyarah. Isyarah yakni isyarat yang boleh memberi faham. Tengah-tengah kita ni dalam majlis, ada orang duduk di pintu, ada kecemasan, dia buat aku tu, kena berhenti, Sat, ada kecemasan. Kita faham, ada benda kecemasan, kena berhenti. Ataupun kita naik kereta, lampu merah, berhenti. Lampu hijau, jalan. Tak ada siapa suruh keluar pun. Tak ada siapa berhenti, tak ada. Tengok merah, faham, berhenti. Hijau, jalan. Begitu.
Baik. Jadi isyarah ni tengok keadaan lah. Tok Wei Soleh dia suka melawak. Dan melawak dia kena. Dia kata kalau lampu isyarat dalam pekan kereta banyak, tak apalah, ni kampung pukul 3 pagi apa tak ada, kereta tak ada, kamera tak ada, polis tak ada, mu belah pi lah. Dia kata bodoh, dia kata duk tunggu apa. Orang buat lampu isyarat tak mau bagi belaga kereta. Merah berhentilah. Kampung apa tak ada, kamera tak ada, polis tak ada, tengah malam kereta pun tak ada. Merah belah pi. Tapi kalau dalam pekan ramai banyak kereta tak boleh lah. Ataupun kalau tak ada kereta, polis ada, tak boleh. Ataupun kalau polis tak ada, kamera ada, tak boleh lah. Tengok keadaan. Tengok keadaan tu, isyarat itu. Nah. Keadaan isyarat itu kita memahami dengan isyarat-isyarat yang diberikan itu. Dilalatul kalam, percakapan yang boleh beri faham. Yang kedua, dilalatul kitabah, tulisan yang boleh memberi faham. Dilalatul isyarah, isyarat yang boleh memberi faham. Yang keempat, dilalatul nusuk, pacakan, pacak. Kita boleh balik, kita boleh faham. Jalan lautan, tengok ada batu dua ketui. Belah ni, ni kubur. Kita faham, ni ada mayat ni. Dia pacak batu dua tu, ni kubur, ada mayat. Kita tak boleh langkah perkuburan Islam. Hormat. Begitu. Ataupun macam mana? Kita pergi tengok sungai, parah hayang. Parah bahaya. Weh, dalam ni, jangan terjun. Kalau bawah, ni okey, tak dalam. Pacakkan itu boleh memberi faham. Dan dia ada satu lagi, dilalatul uqud, simpulan yang boleh memberi faham. Orang dulu dia tak pandai tulis, kira pandai, duit banyak, kaya, tapi tulis tak pandai. Orang dulu dia kira padi 10 naik atas lori, dia ikat kain, satu ikatan, maknanya 10 gundi. Dia bilang pula, dia simpul pula ikat 20 gundi. Dia bilang pula 10, dia ikat 30 gundi. Faham? Uqud. Dilalatul uqud. Bang dulu ke terus? Terus sikit lagi. Saya pun tak lama lah. Kita baca sikit lagi, kita berhenti. Pasal apa? Banyak duk mabuk daging lagi. Makan daging banyak sangat, dia jadi mengantuk. Tambah pula ilmu tauhid cemui. Bukan kata hak dengar, hak baca pun cemui. Baca api, gagah baca. Kena baca juga. Pasal apa? Iblis tak suka. Tu dia bagi kita malas, bagi kita dia jadi macam tu. Jadi kita bincang lah ni kalam, berkata. Tugas dapat berkata-kata. Berkata-kata itu untuk memberi faham kepada makhluk, kepada hamba Allah Ta'ala itu, yang disampaikan oleh lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 boleh memberi faham: cakapan, tulisan, isyarat, pacakan, dan simpulan. Simpul. Simpul. Dan begitu juga kita faham sihir. Na'udzubillah. Apabila dia buat patung, dia simpul, dia cucuk, kita faham ni sihir. Ni sihir. Macam mana solusi yang diajar oleh Islam, diajar oleh baginda Rasul? Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Baca ayat kursi. Nak tidur, baca ayat kursi. Baca kulhu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca, minta Allah Ta'ala lindung kita, minta Allah Ta'ala jaga kita daripada keburukan makhluk Allah Ta'ala, sama ada yang nyata ataupun yang tidak nyata. Kita faham daripada simpulan itu. Ini sihir. Ini sihir.
Dia ada cara dalam Islam, ru'ya, manzil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Jadi jangan tinggal ayat kursi. Paling tak ada lepas sembahyang 5 waktu sehari semalam. Baca ayat kursi jangan tinggal. Pas sembahyang baca ayat kursi, pas sembahyang baca ayat kursi, pas sembahyang baca ayat. Kalau bagus lagi, masuk rumah baca ayat kursi. Nak keluar baca ayat kursi. Bagus lagi, nak tidur tambah satu lagi. Yang pertama 5 waktu selepas sembahyang. Yang kedua masuk rumah. Yang ketiga keluar rumah. Yang keempat ketika nak tidur, insya-Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan. Baik. Tu 5 perkara yang boleh faham. Dan satu lagi ni orang tua-tua punya ilmu, lisanul hal. Lisanul hal, keadaan seperti bercakap. Dia tengok muka orang ni, dia faham dah. Tu orang dulu dia ada ilmu ni. Tok guru banyak dia faham ilmu ni. Kalau kita duduk dengan orang tua-tua, dia ada ilmu ni, lisanul hal. Kalau duk tengok lagi tak apa. Kalau duk tunduk 4-5 orang berhenti, orang cemui. Mengajak ni tok guru tengok boleh pi lagi ke, nak kena berhenti ke. Kalau duk tunduk 5-6 orang cemui dah. Berhenti bang lah. Tak gamak nak kata lah, tapi muka orang tu cemui dah. Polis tahan, dia tak ada rotek mati. Polis kata ada apa-apa ke? Dia kata tak ada tuan. Tak ada lagu mana? Setitik pun tak ada darah, pucat. Tentu ada salah. Tentu ada salah. Pasal apa? Keadaan muka dia tu berubah. Lisanul hal, muka tu seolah-olah bercakap, aku ni salah ni. Tak bercakap boleh tahu. Boleh tahu. Ada orang dulu, dia tahu dah, dia boleh kontrol keadaan. Kalau orang tu suka, dia tambah lagi. Kalau orang tu jawab sepatah, dia 5, jawab sepatah, dia kata jadi balik. Tak gaduh. Ni orang lena duk melawak, orang mengantuk duk melawak tak tahuan. Selagi mengamuk kawan tu, tak pandai keadaan. Orang duk susah hati duk melawak. Melawak ada masa dia. Ni duk setengah sakit gigi, duk melawak lagi, kawan tu cokah. Masa sakit, cara sakit. Masa seronok melawak, kalau dia melawak, kita sambut. Kalau dia tak seronok, kita tak usah duk tambah. Saya berkelahi. Tu orang dulu ada lisanul hal. Dia faham. Wajah, orang panggil ayat muka seseorang tu apabila berdepan, tahu dah sesuai tak sesuai. Sesuai tak sesuai. Ni melawak ikut dan dah tak pernah kenal. Dia kata badan sedap lah kalau buat korban, sedap, bagus kalau buat korban ni. Kita tak kenal dia, tak boleh melawak lagu tu. Walaupun kita nak mesra dengan dia, ada cara dia, tak boleh melawak lebih. Tak boleh lebih. Sebab kita tak tahu hal orang tu macam mana. Ada hak dia. Itu orang panggil lisanul hal. Ni orang tua-tua, dia ada ilmu ni, dia faham. Isteri mati duk menengu, dia malu nak bang. Faham dah dia nak bini ni. Kita kata mai aku naik kira, kawan pun naik semangat. Faham dah, dia tak boleh duduk seorang. Faham. Begitu. Baik. Ujung bulan duit tak ada, jom pergi kedai, nampak krin muka, tak apa aku belanja hang. Tu kan. Dia senyum elok. Dia faham. Begitu. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah bersifat dengan lawannya, lawan kalam, iaitu kelu ataupun bisu. Subhanallah, Allah tak bisu. Allah Ta'ala tak bisu. Allah ada kalam, sifat kata. Dalil atas yang demikian itu Allah ada kalam tak bisu, firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima.
Artinya telah berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa akan beberapa perkataan. Yakni Allah Ta'ala berkata sungguh dengan Nabi Musa tu. Memang sungguh. Ini berlaku di Bukit Tursina apabila Nabi Musa balik daripada Madian, Jordan. Nak balik ke Mesir. Nak berdepan dengan Fir'aun. Kemudian berhenti di Bukit Tursina. Maka Allah Ta'ala bertitah dengan Nabi Allah Musa AS. Di sini khilaf ahli sunnah wal jamaah. Pendapat Imam Abu Hasan macam ni, pendapat Imam Abu Mansur macam ni. Mu'tazilah lain lagi pendapat tentang Nabi Musa dengar kalam Allah ni. Pelbagai huraian yang dihuraikan oleh ulama. Maka kita ni faham dua. Macam mana? Ulama terang kepada kita Allah ada berkata sifat kalam yang qadim. Maka Allah bertitah. Allah bertitah, maka Nabi Musa dengar kalam Allah. Tetapi dihurai oleh ulama lagi. Nabi Musa nak dengar kalam Allah tu, Allah Ta'ala tambah kekuatan, power pendengar itu berganda-ganda. Kalau tak tambah, pakai pekak lagu tu kan. Tak boleh. Allah tambah kekuatan. Pendengar Nabi Musa tu Allah tambah bagi kuat. Dapat Nabi Musa mendengar titahan Allah Ta'ala di Bukit Tursina di Mesir. Atau dalil atas yang demikian itu, Allah ada kalam tak pekak, Allah ada kalam tak bisu, iaitulah baharu alam ini. Kalau Allah bisu lekeh, kalau lekeh macam kita, kalau macam kita alam tak ada. Subhanallah, alam ni ada Allah buat. Tentu Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan Allah, iaitulah Allah Ta'ala mesti ada kalam di dirinya. Kesimpulan kita pada malam ni, kita bincang dua perkara. Yang pertama, mesti Allah Ta'ala ada basar, sifat pelihat. Yang kedua, mesti Allah Ta'ala ada kalam, sifat perkata. Allah tak buta dan Allah Ta'ala tidak bisu. Dalil Quran jelas, dalil akal pun jelas. Mesti Allah Ta'ala ada kalam, tak bisu. Di antara lain, iaitulah kalam Allah, iaitu Al-Quran. Itu kalam Allah Ta'ala yang tak boleh ditiru oleh sesiapa. Jadi setakat tu dulu. InsyaAllah kalau panjang umur kita sambung pula. Dan sabit wajib bagi Allah bersifat dengan boleh, yakni harus mengadakan mana-mana mungkin. Habislah 13 sifat hak wajib kita belajar. Dia kata bukan kena belajar 20 ke? 20 pun betul, 13 pun tak apa. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, tak tumpang orang lain. Allah asa wahdaniyah, tak berbilang. Allah ada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itulah Allah Ta'ala yang bersifat dengan kesempurnaan. Maka di diri Allah ada sifat kesempurnaan yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur, itu sifat Allah Ta'ala. Tapi yang asal 13 ni kena hadam. 13 ni kena kejap betul-betul. Mesti Allah Ta'ala ada sifat ni, kesempurnaan ni. Itulah Allah Ta'ala Tuhan kita yang bersifat dengan kesempurnaan. Maka sifat kesempurnaan Allah yang lain banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur, As-Sabur, semua sifat Allah lah. Tapi hak kena mengaji satu persatu ni 13 ataupun 20 tambah 7 lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an basiran, kaunuhu mutakalliman. Tambah 7 jadi 20. Dalam kitab ni dia hanya tulis 13. Habis dekat tu, insya-Allah kita sambung. Dan sabit wajib bagi Allah bersifat, yakni boleh, harus mengadakan mana-mana mungkin. Allah sempurna, nak buat apa pun bebas. Nak buat makhluk pun tak apa, tak mau buat pun tak apa, bebas, tidak ada tekanan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azzamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.